Nampak biasa je kan? Kalau tengok malam hari memang biasa. Tapi kalau kau tengok esok tengah hari, silap-silap menjilat skrin handphone dengan lauk-lauk kampung macam ni. Patin tempoyak, asam pedas kepala jenis, masak lemak siput sedut, pucuk ubi tempoyak. Jadi rare. Kulat sisik. Alah, cendawan. Ada pula ikan baung masak lemak cili api macam ni. Fresh. Betul ni, dia baru tangkap belakang rumah. Sulam pula dengan ulam-ulam kampung. Sambil duduk tu nampak dia masak fresh pula tu. Depan kita, depan mata. Bagus dia menggelegak kat kuali. Ada pula ikan bakar. Nampak tu ikan bakar tilapia lah, ikan bakar macam-macam. Dengan setiap cubitan dia. Setiap cubitan tu pula kau boleh nampak dan bukti dia ikan dia betul-betul baru, segar, fresh. Dengan kualiti kuah tempoyak dia. So memang aku tak heran lah macam mana tuan kedai berani claim kedai dia nombor 1. Patin tempoyak nombor 1 dekat Melaka. Patut nikmat kan, rasa makan cendawan, rasa makan petai. Untuk bulan puasa ni pula ada pula kuih free. Konsep kedai ni memang lauk kampung, banyak ikan sungai. Ruang makan pun selesa, parking luas. Pas ni ada ruang aircon. Nak beli ikan, nak beli paste patin tempoyak, kalau nak makan datang je. Patin tempoyak Kerubung nombor 1 Melaka.